Hai guys, okey, jumpa lagi kita. Okey, hari ini kita akan buat cara ni, nak kait bentuk ni. Okey, dia boleh letak alas, cawan ataupun motif untuk mana-mana pattern alas meja ke, ataupun korang buat apa saja. Okey guys, jom kita mulakan. Okey guys, kita mulakan dengan warna benang kuning. Okey, benang kuning kita mulakan dengan jarum. Jarum macam biasa, saya gunakan 1.5. Okey, saya mulakan benang warna kuning. Mula saya buat magic ring. Yang ini agak panjang sikit supaya saya boleh jahit nanti. Okey, kita buat magic ring. Kita buat, lepas magic ring kita akan buat tali air, 3 tali air. 1, 2, 3. Okey. Kemudian dalam magic ring ni kita akan buat double crochet. Kita akan masukkan dalam magic ring ini 19 double crochet. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, nampak tak? Saya akan tarik magic ring ni, bagi lubang dia kecil. So, saya akan slip stitch di sini dekat lubang tali air yang ketiga. Tapi sebelum tu saya nak tukar benang lah. Tukar benang kepada benang putih. Okey. Okey, kita akan slip stitch dulu. Okey, lepas tu warna kuning ni kita akan tarik yang tengah-tengah ni. Nampak? Ni benang kuning ni kita boleh potong. Sorry. Kita jangan potong sebab kita masih pakai lagi benang ni. So, yang kuning tengah ni, magic ring ni kita akan kecilkan macam ni. Kecilkan dan ikat. Ikat supaya dia tak terlepas. Korang ikat banyak kali pun boleh guys. Ataupun korang sorokkan benang ni ke dalam kaitan ni. Okey. Cara saya sorok benang ni guys. Kalau korang nak ikut boleh je. Kalau korang tak nak ikut, korang guna yang jarum pun boleh. Jarum nak cepat. Dan saya akan gunting, takut mengganggu masa saya kait nanti. Okey, nampak tak? Okey, kemudian barisan seterusnya saya akan masukkan, buatkan tali air dulu. Tadi dah slip stitch. 1 tali air, kemudian 2, 3 tali air. Kemudian dalam lubang yang seterusnya saya akan buat double crochet
1 double crochet. Okey. 1 double crochet. Kemudian 2 tali air. 1, 2. Okey, lubang seterusnya pun double crochet juga. Okey, double crochet. Okey, dan lubang seterusnya pun sama juga double crochet. Nampak tak? 2 tali air. Okey, lubang seterusnya ni double crochet. Okey, ulang je langkah ni guys. Lepas tu 2 tali air. Nampak? Double crochet. Okey, 2 tali air. Double crochet. Dua tali air. Okey, seterusnya double crochet juga. Okey, 2 tali air. Okey, double crochet. Kita buat sampai habis setiap lubang double crochet tu guys, dengan cara yang sama. Dua tali air, double crochet. Dua tali air. Okey, 2 lagi double crochet. 1, yang kedua. Kemudian 2 tali air. 1, 2. Barulah kita akan slip stitch di lubang air yang ketiga ni. Nampak tak? Kita akan slip stitch. Okey, ni kita potong benang. Okey, kita tarik ke belakang dulu. Sebab kita dah tak pakai dah benang warna putih ni. Nampak tak? Okey, langkah seterusnya dekat lubang ni, dekat tali air ni, kita masuk benang warna kuning. Ni guys, benang warna kuning ni tadi kita sambung balik, kita buat slip stitch dahulu. Okey, kita akan naikkan tali air 3 tali air. 1, 2, 3. Nampak? Kemudian kita akan buat double crochet. 2 tali air. Kemudian dalam lubang yang sama, kita akan masuk 2 double crochet. 1, yang kedua. Nampak tak? Okey, lubang seterusnya ni, lubang tali air ni pun sama juga. Kita akan mulakan 2 double crochet. 1, 2. Kemudian 2 tali air. Kemudian 2 lagi double crochet dalam lubang yang sama. 1, 2. Nampak tak guys? Kemudian 2 tali air. Sorry. Bukan 2 tali air. Okey, kemudian di lubang ni, lubang 2 tali air ni pun sama juga. Kita akan masukkan 2 double crochet dahulu. 1 dan yang kedua. Nampak tak? Kemudian 2 tali air. Kemudian 2 double crochet. Buat cara yang sama guys.
Okey, nah ni lubang ni sama juga, cara yang sama, 2 double crochet. Okey, 2 tali air. Dah 2 lagi double crochet dalam lubang yang sama. Okey, ulang je langkah ni guys sampai kita habis satu pusingan. Kita akan jumpa di hujung ni. Okey, kita dah habis barisan ni, pusingan ni, nampak tak? Ni lubang satu lagi lubang. Tali air dan double crochet. Okey, terus kita slip stitch di lubang tali air yang ketiga. Okey, nampak tak guys hasilnya? Okey guys, kemudian kita akan buat, setelah kita buat slip stitch tadi, kita akan terus buat double crochet lagi, tapi double crochet ni kita akan masuk ke dalam lubang ni. Sebelum tu kita akan pergi ke sini guys. Setelah kita slip stitch tadi, kita akan buat double crochet masuk ke dalam lubang ni. Okey, masuk ke dalam lubang ni, double crochet. Kita akan buat 8 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, nampak tak? Kemudian di tengah-tengah ni, nampak? Ni tali air, di tengah ni tak ada tali air. So kita masuk dalam ni, kita akan buat single crochet. Nampak? So ulang je cara yang sama. Dalam lubang ni kita akan buat 8 double crochet. 2 3 4 5 6 7 8. Nampak? So lubang tengah-tengah ni kita akan single crochet. Nampak tak guys? Kita baru buat 2. Nanti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 bentuk macam ni. Okay, ulang je cara. Setiap lubang ni kita akan masuk 8 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, single crochet. Okey guys, kalau saya laju sangat, korang boleh tengok balik guys cara saya buat ni. Saya harap boleh membantu kawan-kawan yang tak faham diagram, okey, yang nak buat pattern ni.
Kita ni senang je guys. 4, 5, 6, 7, 8. Tak? Kemudian sini single crochet. So, ulang je sampai kita habis setiap ni. Sampai kita habis satu pusingan ni. Okey, yang ini yang terlast. Terakhir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita single crochet dan slip stitch di atas double crochet yang pertama ni. Okey, ni kita boleh potong. Okey guys, kalau saya laju sangat, korang boleh tengok balik. Yang ni boleh tarik ke belakang. Dan sorok, ini sorok kerja malas. Sepatutnya kita gunakan jarum. So, saya akan tarik macam ni. Tarik, potong, kita kemaskan. Ini pun kita kemaskan. Guys, nampak tak motif ni? Dia boleh jadi coaster guys. Okay, saya dah buat. Dia boleh jadi alas cawan. Nampak tak guys? Alas cawan boleh. Okay guys, selamat mencuba. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.